Orang tua dapat duit dah. Please sponsor us. Runner for life. Balik siur. Hey, what's good? Apa vibe for today? Hari ni kita mood santai. Aku akan buat apa? Lari. Bukan lari lah, hari ni just santai. Jogging, kita berjogging. Ada orang komen tanya pasal jam Garmin yang aku pakai ni, kelebihan dan kekurangan jam Garmin Forerunner 265 ni. Dalam vlog kali ni mungkin santai sambil aku akan bagi sedikit orang kata info-info lah, selebih sekurang atau selebihnya yang hampa tahu, hampa komen-komen kat bawah. InsyaAllah nanti kalau ada yang maklumat yang aku tak habaq ke, tak bagi tahu, aku akan reply dekat komen. So hari ni aku bukan seorang, ditemani member aku, Marvin. Hai. Baik. Vlog. Saya selain bekerja sebagai cameraman, saya juga full time runner lah. So mungkin vlog ni hampa akan jumpa lagi next vlog muka Mat Pin ni. Dia pun user Garmin 265 bro, all the time. No cap. Macam aku sebelum ni pernah pakai produk A dan sekarang pakai Garmin. So mungkin adalah pengalaman yang aku boleh kongsi ke. Betul. Garmin the best. Let's go. Macam biasa, sebelum nak jogging ke, nak run ke, yang penting warm up dulu. Jam pun dah pakai. So Tak tu sebelum lari atau jogging, basically macam ni lah, rutin quick review lah. Selebihnya apa boleh komen, tanya dekat komen. So okay, basically sebelum nak run selalu macam ni je, apa yang aku buat dan run, dan terus keluar ni info GPS. So macam biasa pengguna Garmin, apa mesti alami situasi macam ni. punya dah ready. Okay, Ni So, okay. Kalau dia dah hijau tu means dah GPS dah ready lah. tekan start dan Run lah. kita let's go. Dia tak start ni. Okay. Let's go. Track yang aku bawa hampa hari ni macam biasa dekat Taman Belia, tapi kita pakai track Botanical Garden. Selalunya aku bawa hampa pergi area macam taman-taman tu kan. So kali ni kita terjah Botanical Garden. Pen, let's go. Let's go. Saya tak sampai. Tak sampai 1 500 game, meter lagi. 500 meter pun tak sampai lagi. So apa, stay tune untuk review jam Garmin Forerunner 265. Let's go. Kita mulakan dengan kelebihan jam Garmin Forerunner 265. Okay. So first, kelebihan jam ni bagi aku GPS dia accurate lah. Macam yang Timmy cakap tadi, dia pernah pakai brand A lah. Dia cakap brand A lah. Yes sir. So berbanding dengan jam ni, dia punya GPS memang ranking dia on point. Tapi benda tu orang kata subjektif lah. Sebab ampun tahu kan, sebab brand A tu bukan mau ke arah sukan ke, tak silap kan. Kita boleh cakap macam tu, tapi brand A ni, jam brand A ni orang pakai untuk sukan juga betul. Instead hang nak beli jam yang macam high end daripada brand A, macam apa yang Pro apa? Brand A Pro apa tu, lupa apa? Ultra 3K lebih kan. Ya. Mungkin orang tak mampu, so orang target macam yang series 8, series 9 macam tu kan. Lebih kurang harga ni, tapi by the jam way ni lagi mahal lah. sebab bini aku pengguna, still dia masih guna. So waktu lari agak nampak lah dia punya Tracking tu ada apa betul, tak berapa accurate sangat compare dengan Garmin 265 ni. Dia track company mileage tu agak accurate lah. boleh cakap 90. Ada kes yang kata, yang pengguna Apple Watch cakap dia lari sama dengan Pin. orang lain. Jangan mengah Pin, jangan mengah.
Dia lari sama orang lain tapi mileage yang dia dapat tu tak sama. Tak dapat. Kebanyakan lah. Dia tak tahu. Ini benar. Tapi masing-masing punya pendapat. Apa pakai yang tu, ada yang pakai yang ni. So ini pendapat aku sebagai Garmin user. Dari segi dia punya GPS lah, GPS tracking. GPS tracking, accuracy. Kita dah masuk ke Botanical Garden. Kilometer 1. Satu dah? Oh, Satu. by the way, yang pertama, just santai. Let's go to the next. Kelebihan aku akan cakap yang Garmin Forerunner 265 ni, mungkin ada juga jam yang screen dia dah pakai AMOLED, but still aku nak cakap yang waktu hampa lari, tak kisahlah hujan ke, cuaca macam mana ke, tengah hari terik panas macam mana pun, dia still nampak dia punya detail tu seketui-seketui. Tak ganggu lah rumah kita. Campur lah tengok, nampak. So senang, mudah untuk dilihat. Tapi nak cakap, Kalau compare dengan model yang bawah sikit, dia apa aku lupa, tapi model Garmin juga, tapi yang bawah dia model dia dia tak ada- Forerunner tapi yang bawah sikit, aku lupa nama dia, tapi nanti bagi salah. 165 165 kot ke 55? 255, aku tak tahu lah, nantilah kita letak dalam ni detail lah, tapi memang tak Tapi- salah pilih lah ambil. Tapi yang tu dia tak AMOLED kan? Look 65, bukan, dia LED je, LED screen. Compare dengan ni AMOLED. Compare dengan yang bawah model pada 265 ni, dia bukan AMOLED screen. So kalau hampa orang kata nak mau tu berbaloi sikit, spend sikit duit, ambil yang AMOLED. Sama lah. Sama. So itulah kelebihan skrin yang ada pada Garmin Forerunner 265. Hampa boleh tengok view di Botanical Garden memang tak kalah. Lawa-lawa. Hampa boleh mai untuk beriadah apa-apa saja. Mai. Cukup Ben. Ini juga salah satu hari preparation untuk aku dan member aku Mapin untuk next event pantai Half marathon. half marathon bulan 6 22 Jun. Ya. Tak silap aku lah. 22 Jun. Aku pun tak ingat. Oh ya, maaf kalau video ni agak sedikit lewat untuk upload, sebab lepas habis bertahan maraton tu, macam tahu aku terus fly ikut darat ke Krabi, Thailand untuk spend time bercuti-cuti dengan bini aku. Straight up to the next kelebihan. Okay, Mungkin Bateri. Betul. Bateri Bateri. dia memang tak boleh lawan lah. Kalau Garmin ni macam orang yang hanya pakai jam yang tak buat aktiviti sangat, maybe boleh tahan dalam 13 hari, 2 minggu yang tu. Okay, Tapi kalau so, macam pribadi macam kami mula pakai dulu, mestilah macam sayang nak pakai jam ni lah untuk buat aktiviti. So macam biar pakai untuk casual. Tahan berapa lama Pi? usual macam selalu run lah. No Macam nak pakai untuk ni lah, tak pakai untuk aktiviti. 2 minggu 2 minggu 2 minggu tahan. Betul. 13 hari lebih kurang. Experience aku pun sama, lebih kurang lah almost 2 minggu. Okay. Tapi kalau hampa yang macam tiap hari run buat 5 kilo, kau boleh kata Untuk daily jam lah, tahan. daily use. Sampai pakai pergi kerja, pakai lepas tu petang contohlah macam apa kerja tahan. normal, petang tu apa pakai run aktiviti. 7 hari cakap Yes, confirm tak payah boleh charge tahan sampai dalam 3 hari. seminggu. Yang tu garanti. Yang tu memang salah satu Sebab kelebihan yang kami yang Amat suka lah. Amat
Cak. Macam aku dengan Mak Pin beli jam ni hari yang sama, Hari sekali. tarikh yang sama. Sebab apa? Pengaruh rakan sebaya. Aku Hang nak beli? lari, hang nak lari. Hang beli, aku beli. Hang beli, aku beli. Betul. So far pakai memang best lah jam ni. Bateri dia memang tak mengecewakan. Yes, betul. 2 kilo guys. Macam aku yang sebelum ni pun, yang aku mengaku sebelum ni aku pakai brand A, bateri sat-sat cah campur pun tahu menanya pakai brand A. Sekali cas. Tu lah. Guarantee lah. Tak boleh lawan. Kalau hampa lari pakai GPS apa semua, sehari confirm. Tak sampai sehari maybe bateri dah habis. So bateri aku boleh abang, kami boleh garanti kat hampa. Bukan nak claim yang Galbi ni bagus ke apa, tapi pengalaman kami sendiri memang the best lah. Bateri tak pernah macam. that's all for bateri. So untuk gear hari ni aku still using my Nova Blast 4 Mak Pin. Aku pakai apa? Lupa ni. Aku lupa dah. Tengok be. Macam Dia- Mak Pin dia punya gear. Aku pakai gel Nimbus 26. Yang Ini orang kata edition Paris. Paris edition. Paris edition. Acah-acah yang nak Paris lah. Tapi lawa. Apa tengok suasana dekat Botanical Garden. Banyak O2. Foto. Foto masuk. Santai petang. Perik pun alhamdulillah rendah. Alhamdulillah. Hari yang wah. 1, 3. Alhamdulillah. If you know, you know. Mak Pin. Tak terlepas. 2 minggu tinggal. Alamak. Nak buat macam mana? This is how we do it. So next, kami nak cakap pasal durability, ketahanan. Ketahanan jam ni Mak Pin Top notch lah cakap. top notch. Sebab aku pakai ni berapa kali lah jatuh. Jatuh sebab aku Macam Mak Cover. Pin Aku letak. dia tak pakai cover. Kau tengok. Dia tak Tahu pakai ke? cover. Macam aku pakai sebab mahal. Aku sayang. Aku tak pakai cover. Plus berapa kali lah jatuh. Aku cabut, letak atas meja and terjatuh. Lepas tu so far tak ada calar apa. Maybe sebab material tepi jam ni aku lupa material dia Dia- apa. Tapi memang top notch lah. And screen dia boleh cakap memang scratch assistant. Ya, Sekarang ni ada pakai macam bukanlah tempered glass kan. bukan. Dia macam Dia orang kata screen just protector je cover lah. Bukan cover protector. cover yang screen. macam getah, material getah tu. Macam cover. silikon lah. Silikon lah. betul lah. Silikon. Silikon. Tapi still tahan. Tahan. No, Garmin the best. So Garmin, if you watch this video, Please sponsor us. gila mana kecil-kecil jadi Alah, apalah sangat. Habis apa tu? Bukan naik. Siap buat video je. Kau tenang lah you. So aku boleh cakap untuk ketahanan dari segi waterproof. Macam apa tau, aku baru ni pergi Krabi, masuk rendam laut, kolam, pergi mandi. So far tak ada masalah. Alhamdulillah. Sebab dia tak buat perangai. So dari segi tu memang tak ada masalah. Hujan waktu aku bawa motor pergi kerja ke kena, aku tak pernah buka lah. So far memang tak ada apa. Tak perlu ragu-ragu lah. Tak perlu Brand ragu-ragu Boleh kata memang dicipta khas untuk para atlet. macam kami. Buat apa tu? So macam aku kata Skrin. Dia punya bahagian material tepi jam ni dia guna fiber reinforced polymer. Sir. Memang mantap ah. Strap yang dia berbagi ni material silikon lah. Tapi Silikon anda dah. boleh tukar ikat Garmin. Kalau macam bosan dapat colour hitam, dapat colour putih, hampa boleh Boleh tukar sebab dia
dekat tepi ni dia ada quick release untuk dia punya strap. So senang nak buka. Tali dia pun memang tahan lah. Memang tahan. Tak ada rasa meri ke apa lepas pakai. Tak ada. Meri tu kalau nampak tahu dia macam longgak-longgak lah. Macam dah loose. KM ketiga. Still good Upin. Still so far so good. Let's go. Untuk kelebihan seterusnya, kami sedang mendaki sambil beritahu hampa. So Features, ada satu features yang Mak Pin ni nampak macam betul-betul study. betul aku suka lah betul. Sebab jam ni dia ada sleep tracking and training readiness. Kalau hampa nak tahu apa, sleep tracking, dia boleh track hampa punya waktu sleep lah waktu malam. Hampa deep sleep, kurang tidur ke apa kan, dia boleh track. macam Dia hampa boleh tidur ketik sat-sat tiba-tiba hampa mimpi bagus memang hampa terjaga, dia pun boleh track. Dia boleh track tahu. lah. Based on maybe hari aku tak tahu lah, tapi dia boleh track tu. And then lagi satu, training readiness. Ni sangat penting lah untuk macam kita ni, dia boleh calculate berapa lama hang rest, berapa lama hang train, and calculate semua tu dia akan tunjuk dalam training readiness section tu. Apakah hampa ready untuk next activity, ataupun hampa perlukan rehat, hampa tak ready. Itu satu function yang bagi kami amat untuk amat boleh cakap, amat perlulah memang perlulah untuk kita ni. Kalau Untuk kita. untuk hampa kau yang aktif, macam maybe hampa tak tahu yang yang hampa tak aktif pun aku rasa function untuk hampa. Sebab nak tahu hampa punya reading, hampa punya reading. maybe hampa kurang rehat, tak tahu. Ha. Maybe hampa perlukan training untuk hari tu, and dia boleh suggest lah berapa kilo hampa kena buat ini. Rau kilo masuk dalam Macam aku, jam aku selalu so aku hari-hari marathon. Tapi you know what I'm saying. a good function lah untuk kita. Betul? Sangat-sangat terbaik. Uish, macam Gamin. macam banyak ah. Memang banyak ah. Banyak kan. Kita macam promote Garmin lah. Macam promote kami. Tapi ni Dah untuk sponsor. viewers yang komen Viewers tanya yang maybe pasal Nak jam tahu pasal jam ni. It's okay, Garmin Forerunner 265. kita bagi tahu. Kita beritahu. Apa tanya? Kami Based jawab. on experience kita orang lah. Kalau macam hari yang kami terlepas Ya. tu, minta maaf lah. Ya, sebab kami pun Bagi tahu orang komen. kata pemula, beginner. Kami pun orang kata bilis-bilis lagi, Bukanlah atlet. bukan ikat atlet lah. Hey, kan? Let's go. Laju kan. Kami kata itu atlet sebenar. Tu SYS. Kami Orang tua dapat sudan. itu atlet lah. Kami ni orang tua. Betul. Track kami ni memang Meriah. Heboh. Tapi kalau pun nak tahu, lagi 2 tahun Botanica ni dah tak ada. Dia pun buat projek. Memang tak ada. Dia pun nak, tak silap lah. Untuk highway. Highway tak silap lah. Bukan highway lah, macam jalan memang tak ada lah Botanica ni. If not mistaken lah, sebab dari orang kata penduduk-penduduk kat sini beritahu. So dalam 2 tahun ni apa enjoy main sini. Next, kelebihan jam ni juga orang kata multifunctional. Dia boleh pakai, orang kata boleh banyak, memang banyak betul. Dia punya select spot, macam future orang yang future dia lah. Future, maybe buat triathlon. future activity. Buat triathlon. Ada function untuk triathlon. Macam ni, berenang, cycling, Pin kontrol Ni. apa pin. berenang, cycling, running. Ada semua. Macam yang apa tahu, aku dah boleh berenang. So kalau apa nak join triathlon, no problem. Still can have Garmin Forerunner 265. Kelebihan yang ada dekat Garmin ni juga, salah satunya dia ada boleh simpan storage. Contoh macam lagu Spotify, hampa boleh save, download dalam hampa punya ni Ya, Spotify. Garmin Forerunner 265 ni, then hampa just plug in hampa punya earphone, headphone,
Then Connect by Bluetooth and connect by Bluetooth. phone hampa boleh tahu lah tapi ya. Apa boleh tahu? Apa Boleh tapi pegang. hampa boleh kontrol bagai ni. Hampa boleh kontrol guna jam. Terus Itu kelebihan dia lagi. Cycle round dekat Botanical Garden. Pandangan daripada kami, orang kata last jugalah ni. Jam ni lightweight. Orang kata sangat memang sangat lightweight lah, memang ringan. Yang hampa lari tu tak ganggu, tak terjejah lah. macam tak rasa pakai jam ah. Kan? Yes sir. For real serious talk untuk hampa, jam ni memang sangat ringan, tak ganggu hampa punya harian Punya aktiviti lah. Memang punya aktiviti. betul lah. Memang tak rasa macam pakai jam. Betul. Cat. Yang tu Sangat ringan. tak boleh lawan brand A. Brand A tak boleh lawan. Tak boleh lawan. Brand A tak boleh lawan. Bukan nak burukkan, tapi just pandangan dari kami yang Macam itu. beginner. Memang facts. Jangan marah. Kami tak sebut nama. Cuma pandangan jujur dari kami. Yalah. Let's go. Kalau nak kata brand A tak bagus pun, kami pengguna brand A juga. Betul. Aku tak nak pakai lah tapi dia pernah pakai. No. Phone hang tu. Phone. Semua makan. Phone ni yang boleh kata No hate. paling terbaik lah setakat ni. Tapi Tapi daripada jam mungkin kami nak kita straight up pergi dekat kekurangan. Jam ni bukan kelebihan je, dia mesti ada kekurangannya. betul. Kekurangan dia pun Taklah jam jadi isu sangat. Yang satu, dia tak ada wireless charging. ya, Macam so first dia lah. watch. Dia tak ada wireless charger. Tak jadi isu lah, betul. Yalah, Untuk still kita kena semua. memerlukan tempat untuk dia tambah tenaga. Kita pakai wire pun okey mah. Tak perlu wireless charging. Ya. Tapi fast charging, macam aku boleh cakap, tak sampai sejam Betul. ke setengah jam. Tak sampai lah. Kira boleh lah. Dah full charge. Dah full charge. Dia hampa boleh continue guna. Setengah charge untuk, tak silap aku lah, untuk 5 minit. Dan boleh pakai jam ni untuk 3 4 hari. 2, 3, 4 hari. Betul. Full charge dalam 30 minit Macam ke tu. atas lah. Macam tu lah. 30, 40. If kami salah, betulkan. Kekurangan seterusnya, dia ni jam Garmin Forerunner ni, orang kata Bukanlah satu fully smartwatch. dia Sebab apa aku cakap itu? Sebab satu, macam hampa pun tahu. macam Apple Watch, hang boleh dapat mesej dan hang boleh directly reply, betul? Okay, Kalau macam kat kami- macam ni pun dia mesej kita, Dia boleh mesti orang nampak. call kita, memang kita boleh nampak. Cuma kita tak boleh reply lah dalam Ah, jam, betul? Lagipun siapa lain nak pakai jam punya keyboard kan? kita tak boleh reply. Dan bila orang call kita, kita boleh tekan untuk angkat, tapi tak boleh dengar suara dia lah dari jam. Jam lah. Kita tekan dekat jam dan guna phone untuk bercakap. Yang dah biasa dengan feature-feature smartwatch yang kata canggih lah. Mungkin dia Mungkin dia akan rasa downside bila pakai Garmin ni lah. orang kata red Sebab- flag, orang kata red flag sikit lah. Reflect sikit lah. Tapi it is what it is. Kalau hang pilih Garmin, Dia ada. dia ada function dia sendiri. Yes. Maybe untuk target orang-orang tertentu. Okey, sebab apa? Hampa tanya. Mesti apa macam tanya, what kami compare dengan brand A je, brand lain tak? Sebab orang kata dia punya compatible apa? Saingan dia tu orang boleh kata memang selalunya orang akan compare dengan brand A tu lah. Mungkin ada lagi brand-brand lain. Tapi kami bagi pendapat ni based on apa yang kita pernah pakai je, betul? Majority. Apa yang kita macam kita pernah try lah. Kita tak naklah compare dengan benda-benda jam lain yang kita tak pernah try. Maybe nanti kita salah info, betul? Yes. For real. So no hate, okay? Next, kekurangan dia hampa sendiri pun tahu. Aku rasa sebelum hampa nak beli jam ni mesti hampa compare dengan banyak-banyak jam lagi. Betul. Sebab apa? Mahal. Sebab harga dia boleh kata a bit pricey. Tapi Sangat pricey lah. ya, Betul.
Maybe dia dengan saingan yang sama dengan dia. Dalam 18, 17. Kalau jam ni berapa itu? 2 lebih lah. Yes. 2 something. 2 something. But dia ada jugalah dia punya discount rebate dia Sikit lah. sikit. Tapi taklah biasa sangat kan. Tapi it's a choice lah untuk hampa. Bagi yang sukakan boleh consider untuk ambil kami. Pintu keluar Botanical Garden. Pintu keluar dia betul-betul kat depan sana. Ni pun dikira pintu keluar. Trap juga ni. Trap juga. Itu sedikit sebanyak orang kata perkongsian yang knowledge kami sendiri tahu lah Kami adalah pasal kelebihan kekurangan, pro and cons. sebelum tu aku nak minta maaf kalau sound apa yang aku cakap tak apa nak memuaskan nanti yang Sebab dah 2 minggu tak lari kan. sebab Mapin dia banyak travel lately ni. Aku banyak keluar. Macam apa pun tahu dia fotografer, videografer yang Jadi kami cuba yang terbaik lah. untuk hampa kami minta maaf kalau kata video ni hampa buat hampa rasa macam kami ni lebih backup jam ni. Aku rasa mesti yang paling penat sebab tengok. Oh, by the way aku punya bertah half marathon hari tu, aku punya timing 21 km half marathon sejam 54 minit. Laju. Aku target 150 tapi salah taktikal lah orang kata. Nafsu macam biasa. Nafsu memang tak boleh. Next event kami, aku dengan Mapin akan join sekali lah. pantai half marathon. Kami masuk half marathon lah 21k. So Mapin Untuk next video kami bulan 6 kan? yes, Okay. tak silap aku lah 22 Jun. Stay tune untuk pantai half marathon. Ni pun dikira preparation kami, persediaan kami untuk pantai. Yes, persediaan untuk pantai half marathon. Race day again. Oh betul ni kami mau tu santai, kongsi pendapat, ilmu lah. Ilmu lah tu lah. Ya, lebih kurang knowledge yang kami tahu pasal jam Garmin Forerunner 265. So kau dulu lepas jogging ke run ke, aku selalu berskipping. Hari ni aku nak continue balik benda tu. Let's jom. Tengok skipping yang power cakap mana? Ini yang pembelajaran yang Macam tu je kau. Kau nampak anjing belakang tu? Anjing tu sebenarnya boleh buat. go Pin. At least tunjuk lah, show something lah. Akan stand akan. Sekali ya. Dah, serius lah. Kalau apa nak tahu dulu Pin atlet. Satu step lah. Stop. Saya ni. Aku rasa aku tahu bukan career aku. Tak boleh skipping. Runner. You punya Hai. race. Oh, ada. Tak apa. Cuba lagi. Okay, bye. Aku rasa vlog hari ni cukup dekat ni saja. Sekadar orang kata perkongsian kami lah, knowledge kami yang kami tahu berkenaan Garmin Forerunner 265. Kalau ada yang tak terjawab tu, apa boleh komen. InsyaAllah aku akan reply, balas satu-satu komen. Pin, ada yang minta maaf ke apa ke? Tak dah. Cukup minta maaf. Tak boleh minta maaf banyak. So that's it for the video. Jumpa kami dekat Next vlog. InsyaAllah pantai half marathon 22 Jun. InsyaAllah kalau aku tak bohong, aku akan ada dalam video. Kalau aku bohong, aku still akan ada dalam video sebagai sakit. Keep me out. See ya.